Ini adalah bahan untuk tumis. Setengah biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 2 batang serai coklat ketuk, 1 inci lengkuas, 2 inci kunyit hidup, 1 inci halia. Kesemua bahan ni coklat hiris ya. Untuk serai ni coklat ketuk sahaja, dan cili ikut kepedasan masing-masing. Setengah ekor ayam coklat potong kecil-kecil ya. Okey, jom kita start masak. Tumiskan kesemua bahan tadi ya. Untuk cili api, coklat tak tumis sekali sebab anak-anak nak makan ya. Kalau suka pedas, boleh tumis sekali cili api. Tumis sampai naik bau ya. Dah naik bau, boleh masukkan ayam ya. Okay, masak sampai ayam ni kecut ya, sampai air ayam tu keluar. Okay, bila air ayam dah keluar, ayam dah kecut, boleh masukkan air ya. Kemudian masukkan garam supaya ni ayam ni ada rasa. Masukkan seasoning pilihannya. Sekarang kita tunggu ayam empuk. Cik okey tutupkan ya. Alhamdulillah, bila ayam dah empuk, boleh perahkan sedikit jus lemon Kalau nak pakai asam keping pun boleh, tak ada masalah. Dan sekali boleh masukkan cili. Kalau nak pedas boleh ketuk cili ni. Cik okey tak ketuk sebab anak-anak nak makan nanti takut pedas Alhamdulillah, singgang ayam dah pun siap. Selamat mencuba.